Ayah, masak apa tu? Hari ni kita masak ikan siakap 3 rasa. Rasa dia sangatlah sedap. Ada rasa manis, masam, pedas. Yang paling penting sekali, senang je nak buat dekat rumah. So, mula kita kelah ikan yang sudah dibasuh bersih. Lepas tu kita lumurkan bersama garam, serbuk kunyit dan kita masukkan tepung jagung sampailah dia sekata. Bila dah sekata tu, kita perapkan dia sekejap ataupun kita gorengkan ataupun kita bakar dalam air fryer sampailah dia garing. Sementara tu kita boleh panaskan minyak. Kita tumiskan bawang Holland. Lepas tu kita masukkan serai, masukkan halia, masukkan bawang putih. Lepas tu kita tumiskan sampai naik bau dan warna golden. Masukkan cili kisar ikut atas kepedasan. Tumiskan sampai cili dia masak dan agak kering. Kita masukkan akar telumbar, masukkan nenas, masukkan tomato. Kita masakkan dia sekejap sampai air dari nenas dan tomato tu keluar. Lepas tu kita masukkan air ikut atas cita rasa. Masukkan sos cili, sos tomato, masukkan sos tiram. Kita masukkan daun limau purut. Lepas tu kita masukkan cili padi. Kita masakkan sampai nenas dan tomato tu agak lembut. Lepas tu kita masukkan sos ikan. Perasakan dengan garam, dengan gula sedikit. Kita masakkan dia seketika sampai rasa semuanya sebati. Lepas tu kita boleh tutupkan api dapur. Lepas tu kita masukkan air perahan limau ataupun lemon. Taburkan hirisan daun ketumbar. Kacaukan dia seketika. Akhir sekali kita boleh tuangkan kuah atas ikan siakap yang kita goreng ataupun kita bakar tadi. Dan makanan siap dihidangkan. Resepi ni sangatlah mudah, cepat dan paling penting low cost berbanding kita makan dekat kedai. Minyak pun kita boleh kontrol. Rasa dia pun lagi sedap bila kita masak. Kalau tak ada nenas pun boleh je kita buat. Rasa dia tak lari sangat pun. Kalau siapa yang pandai olah ataupun mix and match bahan dia, lagi sedap bila kita makan. Jom makan!